Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Kausar daripada Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Saya di sini untuk menyambung bab 6 subtopik sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, kita sambung. Okey, standard pembelajaran 6.4 sudut dan tangen bagi bulatan adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan tangen bagi bulatan. Cikgu akan tunjuk dua contoh. Okey, kita ada nampak kan dalam kehidupan harian kita ada nampak bulatan. Contohnya seperti basikal ini. Dua roda disambungkan oleh rangka basikal. Ada sudut alfa, sudut theta dan panjang y. Okey, contoh yang pertama. Raja di sebelah menunjukkan dua takal berpusat O dan A masing-masing digantung dari siling rata BC. Tali ADO menghubungkan kedua-dua takal itu. Hitung nilai X. Okey, untuk menyelesaikan masalah ini ada 4 langkah semuanya. Iaitu langkah pertama ialah memahami masalah. Jadi kita tahu BC ialah tangen pada bulatan pada titik C dan B. Jadi kita boleh simpulkan sudut OCB sama dengan sudut ABC dan bersama dengan 90 darjah. AOC pula ialah 108 darjah. Kita perlu mengenal pasti sahaja sudut ABD yang bersamaan dengan X. Okey, langkah kedua kita kena rancang strategi. Jadi kita tahu OCB tambah sudut ABC tambah sudut AOC tambah dengan sudut OAB sama dengan 360 darjah kerana mempunyai 4 sisi. Jadi kita tengok pula segitiga ABD. Sama kaki. Jadi kita dapat simpulkan sudut ABD dengan sudut ADB sama dengan X. Okey, langkah yang ketiga kita gunakan strategi itu. Iaitu kita masukkan semua sudut-sudut tadi. 90 tambah 90 tambah 180 tambah dengan sudut OAB sama dengan 360. Dan langkah keempat kita kira sahaja dan buat kesimpulan bahawa nilai X bersama dengan 54 darjah. Itu untuk contoh yang pertama. Okey, kita tunjuk pula contoh yang kedua iaitu soalan uji minda dalam buku teks. Dalam soalan ini, raja di sebelah menunjukkan dua bulatan dengan pusat C dan D. Diberi jejari kedua-dua bulatan tersebut ialah 6 cm dan 3 cm masing-masing. PQRS ialah tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan. Hitung A panjang QR dalam cm, nyatakan jawapan betul kepada 3 angka bererti. B luas sisi 4 CDRQ dalam cm kuasa 2, nyatakan jawapan betul kepada 4 angka bererti. Gunakan semula langkah-langkah tersebut iaitu langkah yang pertama memahami masalah. Jadi masalahnya kita yang cikgu highlight ini jejari kedua-dua bulatan tersebut ialah 6 cm dan 3 cm masing-masing. PQRS ialah tangen sepunya. Ini maklumat penting kita. Lepas tu dalam soalan dia perlukan kita untuk mencari panjang QR untuk soalan A, manakala soalan B luas sisi 4 CDRQ. Okey, jadi kita tahu panjang QR ialah jarak antara titik sentuhan tangen pada kedua-dua bulatan. Jadi CQR dan DRQ bersamaan dengan 90 darjah. Lepas tu, B pula, luas CDRQ, berbentuk trapezium. Okey, kita rancang strategi, jadi kita gunakan untuk soalan A, QR kuasa 2, CD tolak DR kuasa 2 sama dengan CD kuasa 2. Kita gunakan sahaja teorem Pythagoras. Untuk soalan B, kita gunakan formula trapezium. Jadi kita gunakan strategi itu, masukkan nilai yang telah kita peroleh. Dan cikgu dapat QR sama dengan 8.48 untuk soalan A. Manakala soalan B, cikgu masukkan semula jawapan untuk soalan A iaitu 8.48 dalam formula trapezium. Cikgu peroleh soalan B bersama dengan 38.16 luas CDRQ. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi untuk soalan A, dia perlukan 3 angka bererti. Kita tulis 8.48 cm sahaja. Manakala soalan B luas CDRQ ialah 38.16 cm kuasa 2. Sekian, terima kasih.